Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ajar tentang arah. Apakah yang dimaksudkan dengan arah? Arah ialah hala tuju sesuatu tempat dari satu tempat yang lain. Okey, terdapat 8 arah mata angin. 4 daripada 8 arah mata angin tersebut adalah arah mata angin utama. Okey, apakah arah mata angin utama? Arah mata angin utama ialah utara, selatan, timur dan barat. 4 arah mata angin perantaraan ialah barat daya, timur laut, tenggara dan barat laut. Okey. Kemudian cara menentukan arah mata angin menggunakan matahari. Okey, matahari kan terbit di sebelah timur. Jadi kita haruslah menghadap ke arah matahari. Jadi bila kita menghadap ke arah matahari, maksudnya depan kita tu arah timur, belakang kita arah barat lah. Sebab timur dia opposite dengan barat. Okey, bila depan kita timur, belakang kita barat, tangan kiri kita bahagian utara kan. Maksud, kalau tangan kiri kita bahagian utara, tangan kanan kita mesti bahagian selatan. Sebab utara dan selatan opposite, timur dan barat juga opposite. Okey. Dan cara untuk menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Kompas dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Jarum kompas sentiasa menunjuk ke arah utara kerana dipengaruhi oleh tarikan magnet dari kutub utara bumi. Okey. So, kalau kita guna kompas, jarum dia tu akan sentiasa menunjuk ke arah utara. Sebab apa? Sebab dia dipengaruhi oleh, sebab dia ditarik oleh kutub utara bumi. Okey, dipengaruhi oleh kutub utara bumi. Kompas terdiri daripada perumah, pemuka dan jarum kompas. Pemuka ni outer layer dia. Perumah dia layer yang kedua, dan jarum kompas yang kita semua tahulah jarum kompas. Jadi 8 arah mata angin ditunjukkan pada permukaan kompas. North utara, north east timur laut, east timur, south east tenggara, south selatan, southwest barat daya, west barat, northwest barat laut. Okey. Jadi sekarang macam mana kita nak mengorientasikan kompas magnetik? Pertama kita kena berdiri menghadap objek yang ingin ditentukan arah. So kalau kita nak tentukan objek tu, kita kena berdiri menghadap objek tu. Okey, kemudian kita letakkan kompas kita tu dekat permukaan yang rata. Okey, lepas tu kita kena jauhkan kompas kita daripada benda-benda besi, sebab nanti jarum kompas tu akan tertarik dekat benda besi tu. Okey, lepas tu kita kena orientasikan kompas dengan memusingkan kompas perlahan-lahan sehingga jarum kompas menunjukkan arah utara. So maksudnya kat sini kita kena pusingkan kompas kita tu sampai jarum kompas kita tu tunjuk ke arah utara. Okey. Kemudian kita dapat menentukan arah objek tersebut dengan berpandukan kompas lah. Okey. Itu saja, terima kasih. Thank you for watching. Please share, like and subscribe.